agak teruk sikit keadaan dia. So aku ingat aku nak tebang dia. So aku tanamlah dengan benih yang baru. Mula-mula sekali aku potong-potong daun dia dan tinggal tunggul macam ni. So aku bersih-bersihkanlah keliling akar dia kan. Okay, first try aku nak tengok macam mana. Boleh ke larat kalau aku tarik aku tolak ni. mencabar. Masih tak dapat lagi. So aku buatlah beberapa kali kan, supaya nak kasih dia longgar dan mudah tertanggal daripada tanah. Okay guys, aku dah berjaya cabut juga akhirnya tunggul kelapa ni. So kita bersih-bersihkan sikit tanah-tanah ni, sebab kita nak letak benih kelapa ni dekat tengah-tengah nanti. Bahagian tengah tanah ni aku akan dalamkan sedikit, dan aku akan pastikan daun dia menegak ke bahagian atas. Aku tarik-tarik balik tanah yang berderai dekat sekeliling tadi, sambil tu aku buang-buang lah mana daun-daun yang aku tebas tadi kan. Kita ambil tanah je. Beginilah rupanya benih kelapa yang kita tanam. Okey, pokok kelapa kita dah siap tanam. Kita kena tanam dia macam ni. Separuh daripada dia punya buah dia dekat atas daripada tanah, dan separuh lagi kat dalam. Tapi sebelum tu korang kena korek macam ni. Korek kena korek besar. Daripada korek besar tu kau kena korek dekat tengah-tengah dia, dalam sikit daripada yang keliling. Kenapa kena macam ni? Sebab secara teorinya, secara teori pokok kelapa ni akar dia adalah akar serabut. So bila akar serabut ni dia tak terlalu masuk ke jauh ke dalam tanah. Tapi akar serabut ni dia akan berkembang. Bila dia akan berkembang, jadi situasi macam ni, bila kita tanam macam ni, tanam separuh tapi dah ke dalam. Jadi lama kelamaan, bila akar dia dah makin berkembang, yang keliling ni, tanah di keliling ni akan turun. Dia akan turun dan akan menutup akar-akar yang sebelah bawah. Ini akan membuatkan akar dia lebih kuat apabila dia besar nanti, tak mudah tumbang lah kiranya.